Hujan lebat, jalan licin, pakai tayar highway terrain pun tak halang Tank 300 ni. Masuk je, redah semua tanpa ragu. Ini SUV off-road yang memang bersedia. Baru-baru ni GWM Malaysia buat satu off-road demo dekat Bay 13 Sepang. Tapi yang ni bukan gaya crawling perlahan macam kat M4 Track tahun lepas. Yang ni lagi laju, lagi real. Macam betul-betul jalan ladang atau jalan nak masuk campsite masa hujan. Tank 300 ni memang dicipta untuk orang yang tak biasa off-road. Serius. Masuk gear high atau low, lepas tu pilih je mode. Dia akan auto-aktifkan benda macam front atau rear deflog bila perlu. Dan walaupun tayar dia cuma highway terrain, kita tetap boleh redah lumpur, naik cerun, lalu kawasan berbatu dan siap redah air sedalam lutut. Semua dalam keadaan hujan, jalan licin pula tu. Yang bestnya, ride dia bukan keras macam truk biasa. Suspension dia steady, tak melantun. NVH pun senyap. Rasa macam bawa SUV mewah tapi dekat laluan 4x4. Lagi satu kan, saiz dia pun just nice. Tak terlalu besar macam pickup. Jadi senang nak corner kat jalan sempit, dan kalau kena buat U-turn, dalam hutan pun boleh guna tank turn assist. Saya rasa kalau kau baru nak belajar off-road atau nak SUV yang boleh redah semua jenis jalan tanpa pening kepala, Tank 300 ni memang ngam. Memang boleh consider. Tak nak guna off-road features pun tak apalah, pasal rupa dia stylo.